Okey, bertemu lagi dalam tutorial Web Pro untuk video yang keempat. Okey, untuk video yang keempat ni saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara ataupun anda nak setting register form dan macam mana saya test register form kita agar sistem tadi tu dia berfungsi dengan baik supaya orang boleh mendaftar di website ataupun di Web Pro anda. Okey, itu yang pertama. Kemudian macam mana kita nak check member tadi kan, member, free member, VIP member. Contohnya dia free member, dia login macam mana, VIP member login macam mana. Kemudian macam mana cara nak aktifkan daripada free kepada VIP member dan ruangan produk area. Dan satu lagi tambahan untuk thank you page saya akan tunjukkan. Sebenarnya thank you page maksudnya selepas orang register, kita ada satu page yang kita kena edit lah untuk kita tidak membazirkan traffic yang kita dapat daripada register tadi. Okey, so kita terus pada tutorial. Okey, ni contoh website kita kan. Katakan saya nak buat satu saya tunjukkan kepada anda contoh macam mana saya buat satu laman pendaftaran kan, pendaftaran untuk ahli. Katakan di muka depan kita tadi kita buat satu laman, kita pergi ke bahagian menu macam biasa, kemudian kita klik menu. Kita nak edit muka depan lah, muka depan kita tadi. Okey, kemudian ketik gambar pensel edit tadi. Katakan ni semua kita nak padam lah. Kita boleh select ni sebenarnya, tekan keyboard delete kan, kalau ataupun kita boleh right click delete table. Macam ni pun boleh. Ini semua kita nak delete. Katakan kita boleh besarkan dulu lah kan. Sorry, kita boleh besarkan dulu yang ni. Okey, ni semua kita boleh delete. Katakan video ni kita biar. Okey, katakan ini laman web kita lah. Okey, so bila orang klik ni dia pergi ke page pendaftaran. So kita kena ambil link page pendaftaran dulu. Sebelum tu kita save dulu. Macam mana nak ambil page pendaftaran? Contohnya nak buat page pendaftaran ya. Kita save dulu sini. Okey, saya log out dulu. Page pendaftaran tu ambil yang ni, register ni. Register ni pastikan pertama sekali mestilah tak ada user. Bila user tak ada lagi, mesti pergi kepada admin. So klik register ni. Kemudian copy yang ni, copy link yang ni lah. Copy link register ni. Copy link register ni, copy. Kemudian kita login semula. Kita login semula ke dalam member area. Masukkan username dan password. Kemudian pergi ke bahagian menu kan. Pergi ke bahagian menu macam biasa. Klik mana menu. Klik menu bawah sini. Kemudian klik di bahagian home. Kata konten yang kita nak edit tu di bahagian home. Klik tanda pensel ni sekali, kemudian katakan ini adalah kita punya page muka depan tadi. Dan kita nak orang klik sini pergi ke pendaftaran. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita klik kat sini tanda bagi tanda biru ni, insert link, letakkan link di sini. Cuma di sini tuan-tuan, saya ada setting variable kan, contoh default dia. Kalau ikutkan saya copy tadi macam ni kan. Copy tadi macam ni. Admin di sini kan. Tetapi di bahagian admin ni, untuk pendaftaran jangan letak admin nanti semua pendaftaran pergi admin. Jadi kita nak letak variable. Variable dia adalah yang ni. Contoh dia macam ni lah. Saya copy. Jangan letak yang macam ini, tapi di butang pendaftaran mestilah dia akan jadi yang ni kena ikut yang ni lah. Macam ni kena copy yang ni. Buang yang buang yang ni. Buang yang ni. Okay, paste. Okay, so tonexcel4.com/index.php. So dia duduk dalam sini, dia akan duduk dekat sini member. Nampak kan? Sorry, silap. Jangan tersilap Okay, yang ni copy balik. Ini buang. So maknanya apa? Maknanya nanti, so dia dah duduk panjang, dia kena panjangkan macam ni kot. Macam ni. Nampak kan? Okay, so nampak member dia ada tanda macam ni kan? Ni variable lah. Okay. Yang ni baru kita ambil yang ni. Yang ni untuk pendaftaran mesti macam ni dia punya link. Baru nanti dia akan pergi kepada setiap member lah. Padam yang lama, masukkan yang baru. Okey, baru nanti kita klik OK. Di sini jangan gunakan yang ni jangan new blank biar saja. Jangan guna yang ni, nanti dia buka link baru. Macam ni saja. Biar macam ni saja, klik OK. Kemudian kita save. Okey. So siap. So bila kita pergi ke bahagian logout ni, tak kisah walaupun dia layari admin ke username siapa-siapa, dia akan merujuk kepada orang yang mempromosikan lah. Kalau macam sekarang ni belum ada member, dia akan pergi kepada admin lah. So automatic bila orang klik sini, okay, dia terus pergi kepada page pendaftaran. Ini adalah, tapi admin lah yang dapat, sebab
belum ada user lagi. Okey, untuk benda-benda ni, nama, username, password, email ni, kita boleh tambah dan kita boleh kurangkan. Cara dia, kita kena login. Klik admin, masukkan username, password lagi sekali. Kita login ke dalam member area. Kemudian kita ke bahagian setting. Kita ke bahagian sistem sekali lagi. Ingat tak yang saya kata yang awal video pertama, video kedua, ada register ni kan. Jadi di sini kita boleh tambah apa yang kita nak. Contohnya saya nak tambah menu bank. Kalau anda nak orang masukkan nombor bank, letak sini ya. Tandakan right ni. Okey. Anda boleh tanda right IC, tanda right, buang macam ni. Okey. Contohnya tadi tak ada bank kan. Sekarang saya tambah bank. Dan katalah saya nak tambah state. Okay, negeri. Okey, kemudian saya save. So kalau kita pergi ke luar, anda akan lihat bila orang daftar saja, bila orang klik mendaftar, contohnya daftar di sini, nampak pendaftaran kita ada state dan dah ada bank. So itu maksud yang tadi tu lah. Okey. So saya akan cuba buat satu pendaftaran lah. Saya buat satu pendaftaran. Katakan saya buat pendaftaran VIP 50. Username katakan K. So saya letak username. Katakanlah username saya lah KADZ66. Password, masukkan password. Nama, katakan saya tak nama saya lah. Sorry, ini silap. Okey, katakan saya tak nama saya. Email, katakan email ni saya pakai. Handphone, masukkan nombor telefon saja sini. Dan bank, kita boleh letak lah apa-apa bank di sini, Maybank. Dan bank ni kalau boleh minta orang isi Maybank, nama, nombor bank. Okey, nama pemilik bank sekali lah, panjang-panjang tu dia kan. Contohnya saya tak nombor bank saya, Maybank Cards Network lah, contohnya macam tu kan. Kemudian siap dah ni, bila dah siap ni confirm, kita klik submit form. Bila orang klik submit form, okey, di sini apa yang di sini ada problem sikit kan, ada negeri tak select kan. Sorry. Saya kena select negeri dulu, Pahang contoh kan. Okey, masukkan semula password. Sorry tadi silap. Jadi kena isi semualah sebab dia ada tanda bintang ni, jadi kena isi semua. Kemudian klik submit form semula sekali lagi. So, berjaya kan? Saya telah berjaya mendaftar. Cuma di sini saya nak bagi tahu ini adalah page, thank you page. Thank you page ataupun register success. Ingat page ini anda boleh edit. Ini untuk selamatkan traffic lah. Maksudnya bila orang daftar, dibawa ke page ni. Sekiranya anda tak suka, apa yang memang tak suka lah, confirm tak akan guna yang default ni. Default ni saya punya kan, ataupun admin yang sistem kita bagi. Jadi kalau anda nak edit ni, anda kena login dan anda masukkan username, password ke dalam sistem. Anda cari di bahagian menu anda cari tajuk dia register success. Sini tak ada, anda klik yang kedua ni, cari sampai jumpa. Ni register success. Ini special menu Jadi anda kena klik tanda pensel. Anda boleh edit mengikut apa yang anda suka lah. Anda boleh buang semua ni. Contohnya nak buang yang ni, anda tekan delete, select, tekan delete. Anda nak buang yang ni, select, tekan delete. Apa saja anda nak tulis sini, anda boleh tulis lah. Anda boleh masukkan gambar, anda boleh bawa dia ke grup, anda boleh suruh dia subscribe atau responder. Apa saja boleh buat, dan anda boleh klik save macam biasa lah. Macam biasa anda boleh save saja sini, hidden, pastikan dia yes, dan publish yes, kemudian klik save. Sudah, itu saja. So anda telah selesai. Setelah selesai, tunjukkan kepada anda setting borang dan juga register sukses tadi. So saya nak tunjuk kepada anda apa yang berlaku kepada member tadi. Contohnya saya sebagai member yang baru saja mendaftar, saya nak login sebagai free member. So saya klik login, saya masukkan username saya. Contohnya username saya tadi KADZ66. Saya letakkan password saya login. Okey, so ini adalah benda yang ada dalam member area free member. Okey, dia ada dua menu saja, home dan logout. Dan konten yang dalam ini, anda sebagai admin, anda boleh login admin area balik semula, login untuk edit. Tadi kan, masuk admin. Anda masuk admin, anda nak edit free member area, anda pergi ke bahagian setting, sistem. Ini dia, free member. Okey, anda boleh edit apa jua yang dalam ni. Maksudnya anda nak, contohnya free member, anda offer nak bagi ebook ke, arahan ke, suruh daftar ke, bagi nombor bank, suruh upgrade ke. Ini contoh saya punya. Jadi ini default. Jadi anda boleh edit mengikut keperluan anda. Jadi ini adalah free member area. Bila orang tu free member, dia login, dia akan keluar yang ni lah. Okey, anda boleh setting kat bahagian sistem ni,
free member. Contoh sekarang kata saya nak upgrade kan, saya nak upgrade member tadi, nak aktifkan member. Anda klik menu members ni, ada gambar orang ni, 3 ni. So dalam ni dah ada free member, VIP member, expired member 3. So nampak tak nama saya telah keluar di bahagian free member. So cara untuk upgrade anda hanya tekan approve di sini, automatic klik OK. So nama saya telah pun klik OK lagi sekali. Nama saya dah tak ada di sini. Nama saya telah masuk ke dalam VIP member. So apa yang berlaku, and saya boleh log out balik sebagai VIP member. Dia boleh login. Contoh ni saya login semula, pergi ke bahagian depan, saya login. Sekarang salah saya login, saya bukan lagi free member, saya sebagai VIP member ataupun paid member. So apa akan jadi, akan lihat saya tadi ada 2 button kan. VIP member ada 2, 4, 6, 7 button, dan laman dia pun telah berbeza. Okey. Cuma di sini dia ada profile, dia boleh update profile dia di sini. Kita punya member yang daftar dia boleh update profile, boleh update nombor bank dia balik semula ke, nak sini nak tambah ke apa semua, dia boleh update lah. Okey, di bahagian downline ni, sekiranya dia ada downline, dia boleh tengok downline dia lah, orang yang register di bawah link dia. Trace ni saya rasa tak perlu, event pun saya rasa tak perlu sangat. Okey, banner. Banner bila anda, macam saya cakap tadi kan, anda telah update, tambah banner kan, macam video pertama saya tunjuk anda tambah gambar-gambar banner tadi, dalam sebagai member VIP dia akan keluar semua gambar-gambar yang kita nak bagi, gambar-gambar promosi kita nak bagi kat dia, keluar kat sini lah. Jadi kalau anda tak nak gambar ni, anda kena delete dekat admin, dekat VIP member, automatic akan delete semua gambar-gambar ni. Ini contoh gambar-gambar yang telah anda upload di video pertama dalam default gambar yang ada dalam video pertama di admin area kan. So kalau anda delete, maksudnya bila VIP member login, hilang lah. Dan di menu produk ni, anda juga boleh setting di admin. Sekarang ni menu produk keluar macam ni, kita boleh ubah menu produk dan menu VIP member ni di bahagian VIP. So kalau keluar, ini VIP member login. Kalau anda sebagai admin login, admin area, anda login semula sebagai admin. Okay, anda masukkan password balik. Anda boleh edit VIP member dan product area dengan klik setting. Pergi kat sistem lagi. Ni VIP member. Anda boleh edit semua konten dalam VIP member ni. Main area lah VIP member kan, ataupun front page VIP member, anda boleh edit semua di sini. Macam biasa HTML editor juga. Dan kan ada tadi dalam VIP member ada menu produk. Anda nak update menu produk, boleh update di sini. Kelebihan menu produk ni maksudnya, selain bila orang login sebagai VIP member, mungkin kita nak letakkan produk-produk yang harga lebih murah. Contohnya membership program, contohnya dia nak dapat harga yang murah, dia kena login member area sebagai VIP, dia klik menu produk, dia boleh senaraikan semua produk-produk dalam ni. Sebab hanya VIP member saja boleh akses ke menu produk ini. Jadi ini special page lah, yang mana tak akan boleh diakses oleh orang lain kecuali VIP member saja. Ni special 3 benda ni. Okay, so saya rasa itu sajalah penerangan tentang member, register success, free member, VIP member dan product page. Product page ni kelebihan lah untuk anda tambah konten-konten. Jadi anda try lah, cuba edit dan cuba tengok apa yang default ada ni. Default ni benda yang dah sedia ada dalam ni, anda boleh delete dan anda boleh ganti yang lain. Yang ni variable untuk expired date, anda jangan ubah. Kalau tak nak, anda boleh buang. Kalau nak anda biar je macam ni. Ini variable untuk expired date. So kita akan jumpa dalam tutorial yang kelima sebentar lagi. Terima kasih.